Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tembika. Di sini saya ingin memperkenalkan apa itu tembika. Tembika ialah barangan yang diperbuat daripada tanah liat yang dibentuk dan dibakar untuk dijadikan objek keras dan tahan lama. Ia merupakan salah satu hasil seni kraf tradisional yang telah wujud sejak zaman prasejarah. Tembika ini terbahagi kepada beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis tembika. Yang pertama adalah tembika pasu Sarawak. Yang kedua, tembika kendi. Yang ketiga, tembika labu sayung. Yang keempat, tembika belanga. Kelima, tembika jambangan. Dan tembika terendang. Ciri-ciri tembika. Yang pertama, diperbuat daripada tanah liat. Yang kedua, dibentuk secara manual atau dengan roda tembika. Yang ketiga, dibakar dalam relau ataupun tungku pada suhu tinggi sekitar 800 darjah Celsius dan ke atas. Boleh dihias dengan ukiran, lukisan atau glasir, sejenis lapisan berkilat, dan digunakan sebagai barangan hiasan atau kegunaan harian seperti pasu, periuk, pinggan dan kendi. Pasu Sarawak adalah tempat menyimpan barang-barang berharga mengisi arak dan jambangan bunga. Berasal dari Sarawak dan bermotif tempatan. Kendi, tempat memasak dan menyimpan air. Labu sayung, tempat menyimpan air berasal dari sayung, perak, bermotif alam sekeliling dan geometri. Belanga, salah satu jenis tembika mambung berasal dari Mambung, Kuala Krai, Kelantan. Biasanya tidak mempunyai motif. Sekian, terima kasih.